tanah ni dikenali sebagai tanah Melayu. Tanah Melayu, kepala bana engkau Malaysia tanah Melayu. Sabah Sarawak bukan tanah Melayu. Ya, urusan terkait siapa pemilik negara tetangga tak habis-habisnya. Ada yang mengatakan negaranya milik suatu kaum. Kemudian ada yang mengatakan negara tetangga ini milik bersama orang-orang yang menjadi warga negara Malaysia. Lalu ada warganet dari Sabah yang berkomentar, karena ada gabungan Sabah dan Sarawak, baru bernama Malaysia. Namun ada warganet lainnya yang mengatakan kenapa orang Indonesia ikut campur negara orang. Aku peliklah Konoha sibuk negara orang. Apa hal? Dia tak tahu sebab di orang Konoha, Indo, sibuk nak cakap pasal negara orang, tu tak tanya lagi dia tahu tak pasal sejarah negara Indo sana. Ya, kalau diperhatikan yang memberikan komentar itu orang dari Sabah atau Sarawak. Karena statement-statement seperti itu, pernah diungkapkan oleh politisi-politisi dari wilayah di sana sendiri. Harus diingat, tanpa Sarawak, tanpa Sabah, tidak ada Malaysia. Mungkin karena dialeknya mirip Indonesia, jadi warganet lainnya mengira yang berbicara itu orang Indonesia. Dan hal seperti ini yang pernah menjadi persoalan di negara sebelah, ketika ada warga dari Sabah yang dipiting di Kuala Lumpur, hanya karena dikira warga dari Indonesia dengan bahasanya yang berbeda. Sehingga kondisi persatuan di negara sebelah, walaupun ekonominya berkembang dengan baik, namun dalam persatuan kehidupan bernegara, masalah rasisme sepertinya masih menjadi bom waktu. Apalagi sering mencuat statement bahwa Malaysia itu adalah tanah milik orang Melayu. Namun orang dari Sabah dan Sarawak menolak konsep demikian karena terkesan rasis, sehingga ada yang mengatakan Sabah Sarawak bukan tanah Melayu. Kau panggil diri kau rakyat Malaysia, tapi tak tahu siapa bayar tanah ni dengan darah. Sebelum negara bernama Malaysia ni wujud, tanah ni dikenali sebagai tanah Melayu. Malaysia milik Melayu sejak abad ke-7. Itu fakta sejarah yang tidak boleh disangkal kaum-kaum lain. Tanah Melayu, kepala bana engkau Malaysia tanah Melayu. Sabah Sarawak bukan tanah Melayu. Sabah Sarawak adalah tanah orang Sarawak. Tanah orang Sabah. Semenanjung Malaysia ada tanah orang Malaysia. Sebab apa? Saya kata, kita bukan tanah orang Melayu, kita tanah orang Sarawak. Sarawak ini terdiri daripada pelbagai bangsa, pelbagai agama. Kita tak boleh klaim ini tanah Melayu, tanah Iban, tanah Cina, tanah India. Tak boleh. Ini tanah rakyat Malaysia. Selagi mana kita pegang IC, kita boleh beli geran, maka ini adalah tanah kita. Kalau kita mula diskriminasikan bangsa, kalau kita kena serang, kita bukan Melayu yang mempertahankan kita tahu. Kita kena panggil Cina, India, Iban, Bidayuh, Kalazan, Kenyah. Semua kena tolong pertahankan. Masa tu baru kita cakap, mestilah kita bersatu jadi rakyat Malaysia. Masa tu buat nak cerita pasal Malaysia, Melayu je lah pergi. Habis kita macam tu. Ini tanah rakyat Malaysia. Jangan kita diskriminasikan kaum. Ya, kita ada hak. Melayu ada hak, Cina ada hak, India ada hak. Semua ada hak masing-masing. Tetapi jangan kerana hak itu kita menindas hak dan keperluan orang lain, bangsa lain. Sampai anak Cina takut nak pergi sekolah, anak India takut nak pergi sekolah hanya kerana dia berbangsa lain. Manusia tak pernah minta Tuhan lahir jadi Cina, jadi India, jadi Melayu tau. Dia dilahirkan Tuhan tu jadikan demikian. Nasib baik kita dilahirkan jadi orang Melayu. Bagaimana kalau kita dilahirkan di kalangan kaum Cina, kaum India? Kita nak kata apa masa tu? Nak nyalahkan Tuhan? Sebab itu Al-Quran sebut bahawa kita ni Tuhan jadikan kita berkaum-kaum. Atas tujuan apa? Lita'arafu, untuk kita berkenalan di antara sama. Tujuan apa berkenalan? Kita ada kekuatan, ada kelemahan masing-masing. Kita ada kelebihan, ada kekurangan kita masing-masing. Kita gunakan kelebihan dan kekurangan tersebut untuk advantage kita, untuk keperluan kita, untuk diri kita sendiri. Okey, panjang cerita kita dalam hal tu. Itu saya marah sangat. Bila kata-kata ini tanah Melayu, ini bukan tanah Melayu, ini tanah Malaysia. Cerita tanah Melayu tu dah habis bila merdeka. Dia kata, dia orang pendatang. Itu pendatang. Nenek saya datang daripada China, betul. Atuk moyang saya datang daripada China, betul. Tapi bila moyang saya datang ke Malaysia, the moment generasi kedua, generasi kita, generasi keempat, kita orang dah tak boleh balik China, walaupun saya ada lagi saudara dekat China. Tapi saya tak boleh balik ke China lagi. Yelah, bapak saya Melayu, mak saya Cina, so what? So what? Akhirnya saya percaya 100 years from now, 50, kalau Malaysia ni masih wujud 100-200 tahun, mungkin kita tak ada bangsa lagi dah. Siapa boleh mengaku dia pure Melayu? Pure Melayu datang daripada Riau. Siapa datang daripada Jawa bukan Melayu. Siapa mamak dekat Penang tu, yang muka mamak tu, Mahathir tu bukan Melayu. Bapak dia naik kapal daripada India.
Tapi adakah kerana bapa dia naik kapal daripada India, kita kata, oh kau bukan Melayu? Tak. Dia tetap bangsa dia, kita kata kau beragama Islam, kita recognize I see kau Melayu, tetapi kita tak gunakan bangsa dia untuk kita nak menindas dia. Kita ambil manusia atas dasar kapasiti dia sebagai manusia. Kalau buat salah, dia manusia dia salah, bukan Cina buat salah. Manusia buat salah. Apa Melayu tak ada buat salah? Menipu, apa Melayu tak pernah menipu? Kan? Apa Melayu, Cina tak ada yang baik? Cina ada baik, Melayu ada baik, India ada baik, Iban ada baik, Kadazan ada baik. Tapi Melayu juga ada jahat. Cina pun ada jahat. India pun ada jahat. Dia bukan bangsa dia, tetapi sifat manusiawi itu. Sebab itu yang penting kita belajar adalah memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia. Bukan kita memelayukan manusia. Itu masalahnya. Pendidikan politik kita adalah memelayukan orang Malaysia. Itu masalah. Oh, kau India. Okay, kau masuk Islam, kau jadi Melayu. Salah. Kau Cina, kau masuk Islam, kau jadi Melayu. Salah. Kau Cina, kau masuk Islam, kau tetap Cina. Agama kau je bertukar, bangsa kau tidak bertukar. Itu masalah kita bila kita memelayukan rakyat kita. Kita memelayukan rakyat kita, bukan memelayukan rakyat kita. Kita memanusiakan rakyat kita. Bila kita memanusiakan rakyat kita, baru kita faham bahawa anak Cina, anak Melayu, anak Iban, anak India, anak Kadazan, semuanya adalah anak kita. Tanah Melayu milik bangsa Melayu, bangsa Cina dan India bangsa pendatang. Sejak akhir ni, aku tengok ramai sangat yang bermain dengan isu bangsa. Aku tak tahulah ajaran agama mana yang ajar kita untuk bermain dengan bangsa orang lain. Aku faham setiap bangsa perlu ada perasaan cinta akan bangsa, tapi itu tak menjadi satu alasan. Yang menjadi masalah adalah bila kita menghina bangsa lain. Ia bukan sahaja terpakai kepada bangsa Melayu, tapi sama juga kepada bangsa Cina, tidak boleh menghina bangsa India tidak boleh menghina bangsa Cina, dan juga bangsa Melayu tidak boleh menghina mana-mana bangsa. Apabila pokoknya dari perkataan menghina sifatnya jelas, yang itu adalah satu sifat yang negatif dan mendatangkan kemudaratan. Aku kesal dekat Malaysia ni, isu perpecahan kaum selalu berlakunya akibat isu politik. Ada je yang selalu menyentuh sensitiviti kaum. Kita perlu faham, untuk adanya satu negara yang maju, kita kena ada sifat saling menyayangi tanpa mengira warna kulit. Ingat, peristiwa berdarah pada 13 Mei 1969 juga didorong oleh isu politik. Ini adalah bukti kepada isu perpecahan kaum adalah isu yang serius, dan setiap tindakan individu yang telah melampaui batas harus diambil tindakan tegas. Tak kiralah orang awam ataupun pemimpin politik, harus tegas. Ya, diketahui sikap rasisme kerap mencuat ke permukaan. Jangankan dengan kaum beretnis yang berbeda, dengan orang-orang dari Sabah Sarawak pun, kadang dikira mereka bukan warga negara Malaysia. Apalagi menyangkut dialek bahasanya yang mirip dengan Indonesia. Sehingga hal seperti ini bisa kita nilai, kalau sebagian oknum warganet sebelah, belum mengenal dengan baik tentang negaranya sendiri. Dan beginilah jika ada konsep salah satu kaum yang menjadi pemilik suatu negara. Sementara jika diperhatikan, tidak ada satupun negara di dunia ini yang milik dari suatu kaum. Mungkin hanya Malaysia yang negaranya menjadi milik dari kaum tertentu. Namun banyak negara yang menganut prinsip-prinsip hukum internasional, di mana suatu negara adalah badan politik berdaulat yang mewakili rakyatnya dan memiliki kontrol atas wilayah geografis tertentu. Konsep negara lebih merujuk pada entitas hukum dan politik, bukan properti yang dapat dimiliki oleh individu atau kaum. Sekalipun ia menjadi mayoritas baik dari sisi sejarah, budaya, dan kewarganegaraan. Tetapi yang menjadi pemilik suatu negara adalah semua warga negara yang sah dari suatu negara. Sehingga seorang warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama atas sebuah negara.